Tahukah anda cahaya dari mentol filamen boleh dilaraskan sama ada terang ataupun malap? Pencahayaan ini boleh dikawal dengan menggunakan suis pemalap atau dimmer switch. Suis pemalap atau dimmer switch mempunyai daun suis yang berfungsi menghidup dan mematikan lampu tersebut. Dan ia juga mempunyai tombol untuk melaras pencahayaan lampu tersebut, sama ada pengguna mahu cahaya yang terang atau cahaya yang kurang terang. Pengguna boleh mengubah putaran tombol pelaras. Arah putaran ke kiri akan mengurangkan pencahayaan mentol, arah putaran ke kanan pula akan menambah pencahayaan mentol dan menjadikan mentol lebih terang. Suis pemalap sangat sesuai digunakan di ruang yang memerlukan pencahayaan yang boleh diubah seperti bilik tidur, ruang bacaan dan juga ruang rehat. Kalau video ini bermanfaat, tekan like and subscribe ya. Kami akan kongsikan lebih banyak ilmu elektrik yang ringkas dan mudah faham.